Bang, buat apa bang kat atas tu? Inilah rumah yang kita nak review sekejap lagi. Tunggu sekejap, abang turun bawah. Hari ini kita berada dekat puncak alam, iaitu Jalan Lautan Samudera. Ada sebuah rumah semi-cluster keluasan 30 x 50, mempunyai 4 bilik dan 3 tandas untuk dijual. Rumah ni dia tak menghadap rumah lain, ada padang bola. Kalau korang suka main bola, boleh main depan sana. Lepas tu depan sini, korang tengok, setakat bukan pokok padi, pokok apple, pokok cherry, semua boleh tumbuh. So, tanah dia memang luas. Jom, kita masuk dalam. Ruangan dalaman dia, macam ni, korang tengok, ini ruangan family. Ada satu bilik dekat bahagian sini, store kat sini. Ruangan dapur yang minimalis macam ni, dah siap ada kitchen cabinet, siap ada island table dan ada tandas di bahagian tepi situ. Nak cuci-cuci ada kat bahagian sini. Jom kita tengok atas pula. Tangga kayu, jangan risau, masih kukuh. Kat atas ada 3 bilik. Kita pergi bilik master dulu. Bilik master ada tandas. Bilik kedua, ruangan macam ni, ada tandas berkongsi dengan bilik ketiga. Bilik ketiga. Okey, dari bilik 3 kita boleh keluar. Ada ruangan kat sini. Macam ni. Okey, sebab apa dipanggil cluster? Korang tengok ni, dia 4 rumah bercantum dekat bahagian belakang. Itulah dia panggil cluster. Jom kita turun bawah, cerita harga pula. Okey bang, rumah ni nak jual dengan harga 409 nego. Kalau berminat boleh PM tepi. Okey, ciao.